saksi ini merupakan ketua bilik dom sejak awal tahun 2025. Dia mengenali Zara yang tinggal bersebelahan dengan dom dia. Saksi ini menegaskan dia tiada sebarang konflik atau pertikaian peribadi antara dia dengan Zara. Dan dia mengimbau kembali apa yang kejadian berlaku pada 15 hari bulan 7 sekitar jam 9 malam. Saksi dimaklumkan oleh rakan sebiliknya bahawa dompet berisi wang dan kad pengenalan rakannya telah hilang, dan rakan saksi itu mengesyaki Zara. Dan selepas dimaklumkan mengenai kehilangan barang rakan domnya, saksi meminta pelajar lain untuk memanggil Zara ke domnya. Dan masa perjumpaan tersebut, sebelum perjumpaan tersebut, saksi ini meminta kawan dia untuk menemankan dia untuk berjumpa dengan Zara di dom dia lah. Jadi saksi ini bertanyakan beberapa soalan kepada Zara, dan antara soalannya ialah berbunyi, kau tahukah dompet IC pelajar ni hilang? Dan dia tanya, kau ada curikah barang pelajar ini? Jadi saksi menjawab, saksi ada berkata, Zara menjawab, tiada, saya tidak ambil. Dan selepas tu saksi ini meminta Zara untuk bersumpah. Masa bersumpah tu, pelajar yang mengesyaki Zara ni melihat kejadian itulah, kejadian Zara bersumpah dengan berkata wallahi. Saksi ini merupakan